Hi, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. My name is Aisyah from YetSedaShow.com, and if you're new here, please consider to subscribe to my YouTube channel, hit notification bell and give this video a big thumbs up. So kembali lagi dengan saya dengan rancangan Ratu Handbag, dan hari ini saya nak review one of the bags yang masa saya buat live pagi tadi, ramai sangat orang macam, Aisyah boleh tunjuk balik tak bag ni? Boleh tunjuk balik tak bag ni? And boleh tunjuk balik tak bag ni? Sebab apparently ramai sangat-sangat tertarik dengan Coach Molly Tote yang Aisyah baru release lagi sekali in Maple. So bag ni kan sebenarnya last year Aisyah ada release kan tau. And you guys should go into Ash punya Instagram account, sebab Ash dia posing dengan bag ni sumpah cantik gila bag ni kan. And sampai kan orang keep on tanya dia macam kat mana beli kan. Time tu tak ada stock. And recently ni baru Aisyah ada stock balik bag ni, sebab hari tu memanglah ada stock dekat outlet, tapi harga dia macam tak mesra poket untuk Aisyah beli and jual balik dekat Basti dekat Malaysia tau. So hari tu Coach ada buat extra 15% off. So I thought, oh, why not Aisyah beli sikit and kita jual balik lah dengan harga yang boleh dapat macam last year. Tapi macam biasalah harga Aisyah sebelum voucher. So let's dive into it and jom kita bincangkan kenapa bag ni stand out daripada Coach Molly Tote yang lain. So this is the bag. So saya dekatkan sikit nak tunjukkan dia punya material dia. So material yang digunakan ialah crocodile emboss. Another soalan yang orang tanya ialah ini adalah crocodile sebenar ke tidak? Jawapannya tidak, sebab crocodile sebenar kan dia macam harga agak mahal sikit kan. Tapi yang ni dia pakai crocodile emboss. So maksudnya masih lembu, tetapi dia emboss kan jadi rupa dia macam crocodile lah, macam buaya-buaya darat. So yang ini kan dia pakai crocodile emboss. Lepas tu untuk dia punya strap dia pun crocodile emboss, tapi belakang strap ni dia pakai smooth leather trim. The crocodile emboss feels so premium, so luxurious, and yang paling penting tak senang nak cala tau. So kalau macam tercakar guna kuku kan, tengok tak ada kesan pun. And crocodile emboss dia jenis macam timbul. And dia macam mana bagus lah kiranya, macam antara, okay, Aisyah pernah nampak, MK pernah buat crocodile emboss. Ni pendapat saya sendirilah ya. Dia punya emboss tak sekemas and tak secantik bila Coach buat emboss ni tau. Okay, lepas tu hardware dia pula kan, dia pakai silver hardware tau. So silver hardware ni Aisyah rasa really complements the colour maple ni tau. Ya mungkin kita macam boleh bayangkan, tapi I wish it comes with gold hardware kan. Tapi pada pendapat saya kan, bila silver hardware ni dia lagi cantik bila dipadankan dengan maple, dengan colour maple ni lah. Untuk belah bawah base ni dia pakai smooth leather, dan belah dalam ni dia pakai cross grain leather. So maksudnya macam ada 3 jenis leather, crocodile emboss, lepas tu smooth leather, dan belah dalam ni pakai cross grain leather. So dimension bag ni, yang ini panjang dia 13.25 inci. Inci tau, bukan cm, inci. Lepas tu yang ini 11 inci. Lepas tu dia punya ketebalan ni 5 inci tau. So dia macam the ideal size. Dia bukan macam very large punya kind of tote. It's like medium to large punya size tote lah. Lepas tu untuk yang saya baca pula, dia punya drop handle ni 10.5 inci tau. Actually kan Coach antara bag yang untuk tote dia buat drop yang panjang. So macam kalau tangan kecil ataupun tangan besar boleh pakai dengan selesa tanpa rasa ketat, and it's easier to move around bila dekat shoulder. Now Aisyah nak tunjukkan rupa Aisyah bila pakai dengan bag ni. So for your reference, badan Aisyah size M to large, so medium to large, and this is how it looks like bila pakai. Bag ni tak ada crossbody strap, so Aisyah akan pakaikan dual handle ni dekat shoulder macam biasa. And dia punya ruang dekat bawah ketiak ni still ada lagi ruang, jadi selesa je tau bila Aisyah pakai. And sebabkan dia dual handle, dia macam jadi lebar sikit dekat shoulder, and selesa lah, especially bila dia punya shoulder strap ni dia flat macam ni, macam tak ada crocodile emboss kat bawah ni, dia flat macam ni, jadi dekat shoulder tu dia rasa sedap. Okay, now let's talk about the inside of the bag. So tadi kita dah cakap dah, belah dalam pakai cross grain leather. So yang ni cross grain leather, yang ni cross grain leather, cross grain leather, cross grain leather. So bila bag kan, bila dalam dia pakai cross grain leather, dia tendency lebih tahan lama and tak senang nak cala lah, sebab cross grain leather kan dia bulat-bulat kan, jadi tak senang nak cala. Lepas tu dia punya story patch dia letakkan kat belah sini, and tengah-tengah ni ada zipper. Untuk zipper tengah ni, belah dalam dia pakai fabric. So sesuai kalau masukkan smaller notebook, nak masuk wallet, nak masuk phone, makeup pouch, Aisyah rasa biar kat luar kot, lagi selesa lah.
And belah zipper dalam kan, and still ada lagi multi-function pocket dekat sini. Okay, another soalan orang tanya, boleh masuk laptop 15 inci tak? Yes, boleh. Tapi Aisyah tak ada laptop 15 inci. Aisyah tunjukkan dengan laptop 13 inci, and still ada lagi ruang dekat sini kalau kita nak masukkan bigger laptop lah. And sebabkan ruang dia agak besar, bila masuk laptop ni, still ada lagi ruang untuk masukkan buku-buku tau. Selain pada laptop, botol air pun boleh. So siapa nak beli Stanley, boleh pergi dekat Love Skin by ULS. Lepas tu boleh masukkan makeup pouch. Macam nak, siapa nak makeup, boleh beli dekat Love Skin by ULS. Lepas tu notebook, folder macam size A4 tu memang definitely muat lah kat dalam bag ni. So let's talk about pricing. Sebabkan dia crocodile emboss, dia harga dia naik mahal sikit lah daripada leather yang lain. So untuk dia punya retail price, this is the price tag. So the retail price is $475. Berbeza kalau yang macam yang double face leather tu kan, yang tu harga dia tak silap Aisyah macam $398 kot, macam tu US dollar dia punya retail price lah. So obviously kalau dia crocodile emboss lagi mahal lah. Tapi bukannya anda perlu bayar $478 tu tau. So tu limit darat dia macam $2,500 macam tu kan. Dengan US Love Shop, anda hanya perlu bayar RM1,250 tu pun sebelum voucher. So now Belle akan letakkan harga kat Shopee lepas voucher. Tadi masa live orang check out tak silap macam harga RM980. Tak sampai RM1,000 pun untuk bag yang cantik yang guna crocodile emboss. Untuk cara penggunaan pula kan, Aisyah recommend pakai bag ni kalau nak pergi jalan-jalan. Actually jalan-jalan a bit susah sikit lah sebab bag ni dia pakai crocodile emboss. Dia macam tak adalah kena dengan semua occasion sangat tau. Tapi Aisyah rasa dia agak formal kalau nak pakai kerja. So bila pakai kerja, you can pair with baju yang macam baju formal yang colour neutral ataupun macam baju collar shirt. Kalau nak beli baju, boleh beli dekat Fairy Kickers. Akin tengah buka order macam-macam Fairy Kickers and Fairy Apparel. Lepas tu pair with loafers, loafers pada coach kan, macam matching-matching colour kan. I think it would be nice and it would look so good on you guys bila pakai yang ni pergi kerja. Ni for me kan, Aisyah rasa kan, ni sumpah paling cantik kalau nak pakai pergi kerja because of the colour and also because of the texture. It looks formal, it looks versatile, and you guys akan nampak mahal bila pakai bag ni. So let's talk about the pros and cons. Untuk pros dia, of course because of the material, dia macam menaikkan seri pemakainya, and you guys nampak lebih mahal and lebih siap. Faham tak? You know how sometimes kita dah make up cantik-cantik siap-siap kan, tapi satu benda lacking pasal kita je. Macam contohnya baju crinkle ke, lepas tu bag tak kena ke kan, dia macam buat kita nampak tak siap kan. Tetapi dengan bag ini, bila pakai macam baju biasa-biasa, dia akan naikkan seri and buatkan kita nampak siap. Cons untuk bag ni ialah, nombor 1, dia berat sikit lah daripada your regular coated canvas punya bag because of the crocodile emboss. And lagi satu, harga dia lebih mahal sikit daripada yang regular leather ataupun regular coated canvas punya bag. So pada pendapat saya, if you guys have been wanting to get a Molly tote, Aisyah recommend sangat nombor 1, get this one. If you don't like this one, it's okay. We have all these options. So Belle akan masukkan warna-warna yang ada. So we have it in the colour macam signature walnut. Lepas tu ada colour signature apa lagi ya? Signature macam colour putih tu. Lepas tu ada yang leather colour dark stone. So macam ada a few options for you guys jugalah. Tapi kalau macam nak nampak cantik and versatile, I will definitely go for this one. So itu sahaja daripada saya hari ini. Let me know what are your thoughts about this bag. Jangan lupa untuk pembelian boleh beli dekat usloveshop.com ataupun pergi kat Shopee account kami, shopee.com/usloveshop, ataupun boleh pergi ke TikTok shop kita, USA Love Shop. Itu sahaja daripada saya untuk hari ini. I appreciate you guys for being here with me. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next one. Bye!